Individu buat trend persenda nama Allah dikecam netizen. Nama Allah boleh buat lawak. Sedangkan nama Allah tu agung, nama dia kita boleh buat lawak, nama kita ni tak ada apa. Antara salah satu trend yang berjaya dapat Itulah beberapa klip video memaparkan sekumpulan individu didakwa menari sambil mempersendakan nama Allah di media sosial. Dalam video tersebut, mereka yang dilihat menari mengikut muzik rancak tiba-tiba diselitkan dengan muzik berunsur agama dan menjadikannya bahan lawak. Perbuatan itu mendapat kecaman ramai yang menyifatkan ianya sebagai gurauan melampau dan mempersendakan agama. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. nama Allah boleh buat lawak. Sedangkan nama Allah tu agung, nama dia kita boleh buat lawak, nama kita ni tak ada apa. Antara salah satu trend yang berjaya dapat 100,000 posting lagu ni lah. Dan majoriti adalah anak-anak yang bermula dengan trend ni. Kalau kita rasa kita boleh persenda yang bagi kita makan, kita rezeki, kita minum, minta maaf cakap, na'udzubillah min zalik. Punya jahil sampai benda macam tu buat lawak. Kalau ada orang keliling kita, habak kat dia. Bila dah tengok, jangan sokong, tolong tengok mereka ni. Biasakan dalam otak sebelum buat tahu dulu, bukan buat baru tahu. Jangan sebab sekumpulan manusia karam 1000 kapal. Cukuplah 1001 benda kita boleh buat lawak, janganlah masuk agama. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus. Guys, baru-baru ni jadi trend tahu menari sambil bergoyang kemudian menggunakan nama Allah sebagai gurauan permainan juga sendaan, juga dijadikan sebagai prank untuk orang lain. Secara peribadi, benda ni tak perlu pun dilakukan dan perlu dihentikan segera. Serius, benda ni tak elok. Dan confirm bila kita tanya orang buat trend ni, mereka akan cakap ini adalah hanya sendaan, ini hanya permainan, ini hanyalah prank. Tapi benda tu dah pun dilakukan oleh orang terdahulu 1400 tahun yang lalu. Dan jawapan mereka sama, ialah mereka hanya bersenda gurau, mempermainkan, bercanda macam tu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jadinya guys, ayat ini memperlihatkan kepada kita bahawa memperolok-olokkan nama Allah, kalimah Allah, ayat Al-Quran dan juga Rasulullah tidak diperbolehkan. Guna nama yang lain, guna ayat yang lain, tidak perlu mengaitkan agama ataupun nama Allah dan Rasulnya. Kerana Islam ini sempurna dan terjaga, tidak boleh dipersendah guraukan. Bagi yang tak tahu tu, korang hentikan sekarang. Dan kalau yang dah buat tu, delete je video.